الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sidang jemaah yang dikasihi lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Bertakwalah kepada Allah dengan beristiqamah dalam mematuhi perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Semoga kita akan beroleh ketenangan dan kebahagiaan di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang kekal selamanya. Izinkan khatib mengingatkan diri ini dan seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama celikkan mata hati dan minda. Moga-moga setiap lafaz khutbah yang didengar dengan hati dan akal yang sedar mendatangkan barakah dan pahala yang besar. Pada penghulu segala hari yang mulia ini, mimbar ingin mengangkat satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua ini, iaitu Ramadan dirindui, pengampunan diraih. Sidang jemaah yang dikasihi lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kini melabuhkan tirainya. Sebulan kita dididik dalam madrasah taqwa, menahan lapar dan dahaga, menjaga lisan dan pandangan, memperbanyakkan membaca Al-Quran dan qiyam pada sepertiga malam. Di samping menghulurkan infak dan sedekah kepada yang memerlukan, kita memohon agar segala amal itu diterima dan segala dosa diampunkan. Kini persoalannya, tuan-tuan, apakah kesan Ramadan itu kekal hidup dalam jiwa kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Dan supaya kamu cukupkan bilangan puasa Ramadan dan supaya kamu membesarkan Allah atas petunjuk yang telah diberikannya kepada kamu dan supaya kamu bersyukur kepadanya. Imam Al-Khutubi menjelaskan bahawa maksud sebenar kesyukuran ialah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu pengiktirafan terhadap nikmat hidayah dan taufik yang telah dikurniakan. Takbir dan tahmid bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi dengan memastikan iman yang dibina tidak runtuh selepas Ramadan berlalu. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini marilah kita bermuhasabah. Adakah kita benar-benar kembali kepada fitrah yang suci atau sekadar kembali kepada kebiasaan lama? Atau kini Ramadan sudah dilupakan? Janganlah Ramadan hanya tinggal nostalgia tanpa meninggalkan perubahan yang nyata dalam diri kita. Ada di antara kita yang melakukan amal kebaikan hanya ketika pada bulan Ramadan,
kerana mahu memperoleh ganjaran pahala berlipat ganda. Namun apabila Ramadan berakhir, mereka berhenti daripada melakukan kebaikan. Mereka tidak lagi solat berjemaah di masjid, tidak lagi bersedekah, tidak lagi solat malam, tidak lagi membaca Al-Quran, dan tidak lagi melakukan amal kebaikan yang dilakukan sepanjang Ramadan. Ingatlah pesan para salafus salih, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Maksudnya, jadilah kamu kepada hamba Allah Ta'ala, dan janganlah kamu menjadi hamba kepada Ramadan. Allahu Akbar. Apabila Ramadan berakhir, para salafus salih akan merasa sedih, insaf dan menyesali diri sekiranya amalannya belum sempurna. Sebagaimana nukilan Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu ta'ala. Bagaimana mungkin seorang mukmin tidak tumpah air mata kerana perpisahan dengan Ramadan, padahal ia tidak tahu apakah dirinya masih akan dipertemukan kembali dengannya pada tahun hadapan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Maksudnya, orang yang bijaksana ialah orang yang menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan selepas kematian. Manakala orang yang lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya, lalu berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah madrasah latihan, manakala Syawal merupakan medan pembuktian. Ketahuilah, ketaatan bukan sekadar mengikut suasana musim, tetapi istiqamah amalan solehnya, penuhkan masjid setiap waktu solat, helaian mashab yang dibilik suatu Ramadan, biarlah berterusan pada bulan-bulan mendatang. Biarlah amalan soleh yang diisi pada Ramadan turut berkekalan, bahkan bertambah, agar masa tidak dihabiskan dengan perkara yang lara. Persiapan utama untuk menyambut Syawal bukan dengan indahnya pakaian raya, namun sambutan sebenarnya ialah dengan peningkatan amal dan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Di antara petanda hamba yang meraih pengampunan adalah mereka yang membuktikannya takwanya biarpun Ramadan telah lama berlalu. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan ini juga suka khatib mengingatkan kepada para jemaah agar menunaikan zakat fitrah sebelum tamat tempohnya. Mengakhiri khutbah ini, khatib ingin meninggalkan 3 pesanan buat jiwa yang merindui Ramadan. Pertama, teruskan memupuk kelembutan hati yang telah dibina sepanjang Ramadan ini dengan bersolat, membaca Al-Quran dan bersujud sebagai jalan untuk sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, teruskan amalan walaupun sedikit sebagaimana yang dilakukan sepanjang Ramadan. Kekalkan mengisi ruang masjid untuk solat berjemaah dan iktikaf. Yang ketiga, tunaikanlah zakat fitrah yang telah difardukan ke atas kita. Ia menyempurnakan puasa,
membersihkan harta dan menunaikan hak mereka yang memerlukan. Muhasabah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Maksudnya, dan bersegeralah kamu menuju keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan syurga luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga umat Islam yang pernah melalui Ramadan termasuk dalam kalangan hamba yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus hidup dalam ketaatan selepasnya. Semoga Syawal menjadi saksi bahawa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat bermusim, tetapi berterusan hingga ke akhir hayat kita, insya-Allah tuan-tuan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Sila jemaah yang dikasihi lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelang musim perayaan ini, khatib ingin mengingatkan para jemaah agar sentiasa berhati-hati di jalan raya. Pastikan kenderaan diselenggara dengan baik. Patuhi peraturan lalu lintas dan pandulah dengan cermat demi keselamatan diri dan orang lain. Di samping itu, konflik Asia Barat kini memberi kesan kepada ketidakstabilan ekonomi dunia. Maka khatib ingin berpesan, sambutlah Aidilfitri dengan penuh kesederhanaan. Berbelanjalah secara berhemah dan elakkan pembaziran. Sambutlah Syawal dengan mempererat silaturahim melalui ziarah menziarahi sambil menjaga adab dan batas pergaulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita. Wa'lamu anna Allah amarakum bis salati wa taslim ala nabiyil karim. Faqalahu ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Allahumma ayyid bidawamit taufiq wal hidayah wasihhata wassalamah malikana ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Sufiyah. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqak wattaba'a ridhak. Allahumma ja'al baladana Malaysia aminan mutma'inna sakha'an rakha'a dar adlin wa iman wa amnin wa aman ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma dfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal riba wal mahan wasayyi al-asqam wa su'il fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimin 'amah ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana المجاهدين والمستضعفين في فلسطين واحفظهم من كيد الظالمين وأهلك يهود والمجرمين المعتدين يا خير الناصرين. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah berjemaah mendirikan solat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat, bersatu padu dan bekerjasama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, taukan hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan menghulurkan sumbangan. Suburkan iman dan ihsan jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabar menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.